Aku baru nampak Yen curi-curi untuk ambil diamond. Yen, aku nampak kamu dekat bawah tu. Apa maksud kamu? Tu bukan akulah. Hai, Tap. Jumpa kamu lagi. Hush, macam mana kamu jumpa aku lagi, Seto? Sebab aku sangat genius. Sudahlah. Kamu main cheat kan? Nah, aku tak cheating lah, Yen. Sudahlah, Seto. Pengecheat? Apa maksud kamu cheating? Macam mana kamu boleh jumpa aku? Oh ya, aku nampak kamu dari pintu ni. Kan ianya berlubang. Oh, ya. Aku lupa pula. Ya, jadi sudah semestilah aku boleh nampak kamu dari situ. Okey, kalau macam tu, aku buat macam ni. Aku akan letak pintu dan pintu lagi satu. Hey. Sekarang aku tukar password. Kamu takkan tahu. Fine. Aku akan bagi tahu passwordnya nanti. Okay, Yen. Okay, mari tengok di monitor screen. Apa yang dia tengah buat sekarang? Seto dah jumpa aku dekat setiap sudut. Apa kata aku menyamar jadi villager? Hentet. Oh, hey. Yen bertukar menjadi villager. Dia tukar skin. Okey, sekarang menyamar dekat kawasan banyak villager. Okey, Seto, datanglah cari. Oh no, sekarang aku dah tak nampak Yen pergi mana. Okey, Seto, passwordnya 4321. Sudah semestinya passwordnya terbalik pula sekarang ni. 4321. Alright. Okay, sekarang aku tak tahu dia bersembunyi di mana. Mungkin aku kena cari di kawasan rumah ini. Tak ada nampak macam dia ada dalam ni. Oh, mungkin itu dia. Dapat jumpa kamu, Yen. Alamak, aku salah orang. Sekejap. Oh, mungkin itu dia. Come on, aku tahu itu kamu. Aku salah lagi. Hey, kamu bunuh villager yang tak berdaya. Oh my god, itu pun bukan dia. Mungkin kamu di dalam rumah ni. Dia tak ada. Hey, itu kamu kan, Yen? Kalau aku harus bunuh semua villager, aku akan bunuh semua villager. Dan itu bukan dia juga. Seto, janganlah kejam sangat. Kenapa villager kat sini nampak pelik? Ada villager sus. Kenapa villager ni? Tengok villager yang tu. Dan hey, kenapa villager tu nampak pelik? Dan dia buat bunyi pelik juga.